Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kami kongsikan pengalaman bercuti bersama rombongan ahli karya surau. Berikut merupakan destinasi lawatan kami. Lokasi pertama kami ialah Murtada Da'wah Center, dikenali sebagai Madat. Masjid Madat boleh menampung kapasiti sehingga 800 jemaah. Masjid ini dilengkapi dengan fasiliti dan kemudahan yang cukup bagi pengunjung yang datang. Tapi yang kalau kita tengok lembu wahyu ni, dia dari segi sifat daging dia tu berbeza. Daging kuda boleh tengok tak gemuk, tapi dari segi komposisi dagingnya lebih padat daripada lembu. PKP tu tahun 2022 saya nak ke inovasi seorang sebab dah PKP ke inovasi. Antara tarikan utama ialah Rumah Kuda Madat, di mana pengunjung berpeluang belajar tentang selok-belok penjagaan kuda. Di samping itu, rumah kahwin Madat pula disediakan bagi penduduk setempat dengan kadar sewa yang berpatutan. Jangan lepaskan peluang melawat rumah kucing Madat bagi pencinta kucing yang ingin turut serta membantu dan merawat kucing-kucing jalanan. Selain itu, terdapat pusat pengagihan dan tempat memasak, di mana makanan percuma diedarkan hampir setiap hari. Selesai di Madat, tidak jauh dari situ kami singgah di Warung Strawberry Cik Haza. Dapatkan pelbagai produk tempatan yang boleh dibeli dengan harga yang berpatutan. Di samping pelbagai aneka makanan dan minuman juga ada dijual. Destinasi seterusnya ialah Dataran Sate Semening yang tidak asing bagi penduduk tempatan dan pengunjung dari luar. Antara menu utama ialah sate ayam, daging, kambing, di samping makanan lain seperti char kway teow dan lain-lain lagi. Satenya yang lembut dengan harga yang amat berpatutan. Selesai di Sate Semening, kami meneruskan perjalanan kami ke Masjid Al-Bushra bagi menunaikan solat jamak. Di sini terdapat banyak kemudahan seperti car wash, food court, dobi, kedai telco, tempat penginapan, percetakan, barber dan sebagainya.
Masjid ini sering dikunjungi oleh pelawat dari seluruh pelosok tanah air. Sebelahan Al-Bushramat terdapat bangunan penginapan 2 tingkat yang akan beroperasi tidak lama lagi. Selesai solat, kami menuju ke destinasi seterusnya, iaitu Hajar Siti Hasil Laut cawangan yang kedua. Di sini ada menjual pelbagai hasil laut dari ikan bilis, ikan masin, sotong kering, keropok, pelbagai jenis sos pencicah dan sebagainya. Pada hujung minggu, ramai pengunjung yang singgah untuk mendapatkan produk hasil laut dengan harga berpatutan. Pekarangan kedai terdapat deretan gerai-gerai yang menjual makanan dan minuman untuk para pengunjung. Lokasi terakhir kami ialah Arkade Tanjung Dawai. Bangunan 2 tingkat ini menempatkan kedai makan di bahagian bawah, manakala di bahagian atas pula menjual produk hasil laut. Kami menikmati mi udang sambil berlatar belakang panorama laut. Jeti Tanjung Dawai merupakan tempat orang ramai menaiki bot menuju ke Pantai Merdeka. Jangan lepaskan peluang anda ke sana. Terdapat banyak aktiviti dan kemudahan yang disediakan. Berhadapan bangunan arkade terdapat gerai-gerai di tepi jalan yang menjual pelbagai juadah makanan dan minuman. Ini merupakan pengalaman menarik kami menikmati pemandangan yang indah di samping dapat merasa makanan tempatan yang sedap. Semoga maklumat dalam video ini dapat memberi manfaat kepada anda yang ingin merancang percutian ke sini.